tengok ni. Pernah tengok ke kasino ni kan? So ada kita dah mencapai satu kata putus. Macam mana kita nak elakkan supaya orang Islam tidak menonton, tak perlu menonton lagi yang kasino ya. Itu yang terbaik. Berita yang paling baik, paling menggembirakan pada hari ini itulah dia ya. Alhamdulillah ada kata putus untuk orang-orang Islam. Cik Izam, ya betul, alhamdulillah ya. So sebelum ni kalau kawan-kawan kita lari ni, kita selalu cari satu pendekatan ya. So kita tak nak hilang kawan kan, nanti orang tuduh kita macam-macam lah, kita tak nak ya. Alhamdulillah. So tunggu sampai akhir. Saya hari ini akan buat live juga macam mana kita nak menonton iklan. Dari segi tidak ada berlaku kesilapan-kesilapan, kita boleh elakkan kesilapan yang berlaku. Okey tuan, hari ini ramai yang sangsi lah, betul ke? Ini apa ni? Cubic ini berasal daripada Singapura. Dialah saya terus terang ya. Cubic ini memang asal daripada Singapura dan apa perniagaan mereka? Perniagaan mereka ini adalah dan mereka ada this is no, this is Malay. I told you English is already over. This time is Tamil. This one is Malay. No Tamil or no English. This is respect. If you don't understand, Big Africa, brother, this is for English already over. I told you why you don't see I send you personally. Brother, come back tomorrow. Today we are only doing in our local language. So memanglah dia asal daripada Singapura. Memang ada pejabat di Singapura dan sebagainya. Janganlah ragu-ragu. Apa perniagaan Cubic ini? Mereka ini melakukan perniagaan cloud storage ya. Kita dah biasalah zaman ini, kita dah faham apa itu cloud storage. Tempat-tempat kita menyimpan gambar-gambar. Okey, saya rekod ya, ada permintaan untuk rekod sekejap ya. Recording in progress. Di rekod pun saya rekod dalam cloud storage juga. Maksudnya kalau kita simpan dalam telefon ni ataupun tablet ataupun laptop, dia akan jadi berat. Okey, kita ada kemudahan cloud storage yang kita sentiasa rekod dan sebagainya, dan kita boleh kongsi apa saja file yang ada. So, Cubic hari ini memang terlibat dalam cloud storage dan mereka sudah ada MOU dengan syarikat Tencent Cloud daripada China yang mempunyai jutaan pengikut, 800 lebih pengikut yang sudah melanggan cloud storage maka mereka ini. So hari ini kalau kita tengok Cubic ini ya, macam mana Cubic ini ya? Inilah Mr. MQ. Mr. MQ ni adalah leader di Cubic dan juga jurubahasa perantara lah kita panggil antara Cubic dan juga networking site ya. Cubic ini memang buat cloud storage dan beliau ini adalah merupakan jambatan hubungan kita antara networking, kita dalam networking dan juga Cubic ya. So Cubic hari ini Cik MQ ni mempunyai satu pandangan niat yang cukup baiklah. Saya dah kenal Mr. Q ni tak lama, lebih kurang 2 bulan. Saya lah pembangkang yang paling kuat, orang yang paling susah diyakinkan ya. Atas saya percaya tuan-tuan juga, kerana apa, kita sudah mengalami banyak keadaan yang merugikan, kita jadi mangsa-mangsa ya. So hari ini bila saya jumpa dengan Mr. MQ ni, memang saya nampak beliau ini orang yang baik ya, ikhlas dan ada kejujuran pada dia ya. So kita cakap kita tak tahu ya, hati manusia kita tak tahu ya, rambut sama hitam tapi hati kita tak tahu. Tetapi apabila saya makin rapat, kenal dan sebagainya, memang saya nampak Mr. MQ ini dia sendiri orang yang cukup serius dengan apa yang dia buat, atas dasar kepercayaan dia. Apa yang dia nak buat itu sangat jelas, itu yang saya lihat ya. Maka nanti satu hari nanti ya, beliau ini orang Malaysia dan kita boleh berjumpa beliau
secara online ataupun offline. Hari ini beliau agak sibuk untuk mengatur beberapa perkara ya. Semalam dengan leader-leader India, beliau berada bersama saya lebih kurang setengah jam. Alhamdulillah ya. Sifu Razmin ya. Sifu Razmin ni nakal orangnya ya. Ini pun baru saya kenal tapi kita jadi macam adik-beradik dengan Sifu Razmin ya. So inilah dia kalau kita tengok Mr. Okay. Inilah plan ya pengantara yang dikeluarkan oleh Mr. MQ. Saya ni dulu cikgu kan. Bila saya tengok macam ni, semua dalam bahasa Inggeris kan. Macam mana kita nak terjemahkan? Terjemah dengan Google pula jadi masalah. Orang salah faham. Setengah Indonesia ya. Kepala ada, ekor tak ada. Macam itulah ya. Setengah bahasa jadi bahasa Indonesia, setengah jadi bahasa Melayu. Maka saya cuba terjemahkan dengan cara yang baik, cara yang mudah, orang akan memahami. Okay? Inilah plan yang dikeluarkan oleh MQ tadi ya. So dekat sini tuan, kalau kita tengok ya, memanglah ya Cubic ini satu platform yang percuma. Okay. Kalau kita percuma, kalau tuan-tuan ingat ya, masa lampau kita ada pinjaman daripada bank ya, BSN bagi kita duit, kononnya tekun bagi kita duit. Ada funder rupanya kan, kita nak buat MLM ni ada funder. Akhirnya fund tak keluar, ada yang ada. Kan? Penat kalau kita tengok. So hari ini Mr. Q dia hadir dengan satu kaedah ya. Hadir dengan satu kaedah. So hari ini dia memperkenalkan, sebab kita dalam network memang susah nak bina network ya. Memang agak susah orang nak join kita dan sebagainya. So hari ini dia keluarkan satu kaedah. Apa kaedah? So kalau saya bawa sesuatu, fundernya mesti ada. Siapa funder kita sebenarnya? Tak ada orang nak bagi kita duit percuma-percuma. So dia cari satu kaedah pengiklanan. Siapa funder kita sekarang ini? Sebenarnya adalah Google Ads yang memberi kita duit, tetapi kita kena buat kerja lah. Baru kita buat kerja, baru dia bagi duit. So duit inilah yang digunakan oleh Mr. Q tadi untuk memberi kita duit sebab kita buat kerja, dia bagi kita duit, dan seterusnya apabila kita dapat duit, maka kita dipindahkan pada lagi satu sistem yang cukup canggih ya. So itulah kesinambungan, dan kita tidak boleh bergantung pada Google Ads selama-lamanya, sebab Google Ads ini merupakan satu gergasi dunia dan mereka ini sentiasa ada terma-terma yang selalu berubah. Cakap dengan YB, cakap dengan Datuk ni kan susah kan. Cakap dengan Agung lagi susah. Macam itulah Google Ads ni macam Agung. Dia sentiasa hari ini cakap lain, besok cakap lain. So kita buat permulaan ini, dana ini kita nak ambil daripada Google Ads. Inilah permulaan. So di sini tuan, kita tidak mau cerita duit ya. Tak mau cerita investment langsung. Kita tidak perlukan duit daripada mana-mana individu. Jelas ya, kita tidak minta duit daripada sesiapa pun. Tuan juga jangan minta duit dengan sesiapa. Apa yang perlu kita buat, kita hanya menonton iklan. Menonton iklan, kita dapatlah habuan. Mulanya kita bagi satu iklan, nak memudahkan. Ya. Okey, kemudian apa kita buat? Kita memperkenalkan 10 orang kawan. Nah, mudah kita nak kenalkan 10 orang kawan secara percuma. Kita tak minta duit dengan dia pun. Ini perkara yang kita boleh buat dah jelas ya. Di bawah Sifu Razman ya. Sifu ada beribu-ribu orang. Tak bayar pun. Macam mana boleh kembangkan network dengan cepat? Macam Tuan Hari tadi ya, tadi yang saya bercakap ya. Beliau ada 30,000 orang di India sahaja di bawah beliau. Yang tak bayar pun. Tak perlu bayar. Oleh kerana percuma tadi, mudah kita nak membentuk network. Apabila dulu kalau tengok lazimnya, kita bayar dulu. Betul tak? Bayar dulu. Lepas tu kita ajak kawan. Bila kita bayar, kita ajak kawan. Kawan pun kena bayar. Daripada duit kawan inilah kita dapat komisen. Betul tak? Ini lazim yang kita buat. Akhirnya kita dicaci, dimaki dan sebagainya. Itu cara lama yang agak susah. Di sini kita percuma, kawan percuma. Kita buat tengok iklan, kita dapat duit. Kawan kita dapat duit. Itulah caranya.
Dan akhirnya daripada iklan tadi, dia dapat duit, kita akan pindahkan dia dekat satu sistem yang lebih canggih. Ya. So ini adalah apa yang kita rancang, apa yang Mr. MQ ni rancang. Satu perkara yang bukan mudah, tetapi pasti jadi kalau kita faham. So inilah tujuan saya untuk memberitahu tuan-tuan supaya tuan-tuan agak jelas apa yang berlaku. Biarlah orang panggil kita apa saja dengan nama ini penipu lah, ini scam lah, apa benda saja, kita jangan peduli sebab mereka tidak tahu. Mereka tidak hadir ke Zoom saya, tidak bercerita dengan Zoom saya. Tadi 500 orang bahasa Inggeris. Semalam 500 orang. Setiap kali buat Zoom 500 orang. Ya, kita baru 180. Maka kita ada peluang yang cukup besar untuk daftarkan orang. Ya, anak-anak muda yang pergi ke college dan sebagainya, mereka tidak ada duit. Inilah satu platform yang boleh beri mereka duit tanpa keluarkan modal. So, tuan-tuan, saya nak tanya, mana yang senang? Keluar modal ke tak payah keluar modal? Kita kena fikirlah ya. Kan? Si Furazmin dia tak apa, dia banyak duit, dia boleh keluar modal. Saya miskin lagi, apa kedana lagi. Kan? Saya tak ada modal. So, ini bagi orang yang tidak ada modal, tetapi mempunyai semangat yang cukup besar. Apakah yang harus kita lakukan di Kubik ini? Kok saya dengar dari upline saya ada 30 iklan dan house jual apa ini? Jangan bimbang Tuan Edi. Inilah ceritanya akan bermula nanti ya. Kemudian tugas kita apa? Kita daftar percuma dan kita kenalkan ya. Tok Mudim ada, Tok Imam ada, Tok Kadi ada, bawalah segala totok segala orang dalam sini. Terma dia adalah percuma. Dan kita membantu 10 orang kawan kita supaya dia juga boleh memperbaiki diri, memperbaiki hidup ya. Dapatkan pendapatan. Bukan saja Tok Kadi lah ya. Asyik sebut Tok Kadi macam nak kahwin lagi ya. Dikawal dengan si Furazman ini macam dah penyakit. Ini budak-budak sekolah ni kan. Anak-anak kita semuanya ada telefon kan. Anak-anak kita yang dekat college ni, universiti mereka asyik ya minta duit, ayah minta duit, penat kita kan, ayah nak cari duit ke mana. Berilah mereka peluang ini supaya mereka juga boleh sebarkan pada rakan-rakan mereka ya. So kita nak membantu, tugas kita membina network dulu. 10 orang kita standby, kita jaga 10 orang, 10 orang bawa 10 orang, jadilah 100 orang. Dah network kita jadi 110. Standby dulu, tengok iklan, dapat duit, upgrade. Dapat duit, upgrade. Itulah dia punya strategi yang betul kita nak main. Ini kita tengok ya. Kalau ni daripada ni negara-negara ni, data-data daripada negara ni, mengikut negara pada bulan Mei 2025, apa yang berlaku ya. Hong Kong nombor 1. Orang Hong Kong pun masuk percuma. Orang Germany, orang kaya pun masuk percuma juga. Orang Indonesia kedudukan nombor 3. Bapa-bapa, ibu-ibu yang ada sini, tahniah nombor 3 ya. Janganlah bangga sangat nombor 3 kan. Itu baru pingat gangsa. Kita mau pingat emas. Kalau boleh ya. China nombor 4. Tapi China ni tak lama. Kejap je dia pergi nombor 1 ya. Walaupun China ini ada banyak kekangan di blog dan sebagainya, mereka usaha untuk terus menonton sebab mereka percaya. United Kingdom, UK ya, India sekarang gila-gila. Saya bagi mereka edukasi ya, mereka sudah faham. Afrika Selatan ya, United States, Malaysia nombor 9 dari 3 dari bawah. Apa jadi kita ni kan? Kita asyik tengok yang negatif saja. Kita pun nak panjat juga. Produk Malaysia kan. Tapi kita duduk di bawah. Nigeria tangga yang ke-10. Ya, kita gagah sikit lah daripada Pak Telang So, yang negara-negara lain macam Filipina dan sebagainya kan. Mereka ini barulah tunggu dan lihat bahawa ini betul ke tak betul dan sebagainya. So, kalau tuan-tuan tengok ya, Google ini dia mengukur dari segi apa? Dari segi page view, daripada impression, daripada klik. Apa benda ni? Saya pun ada terjemahkan dalam bahasa Melayu sebab saya baru buat slide hari ini. Saya tak sempat, nanti insyaAllah saya akan
buat yang terbaik lah. Saya tengok juga ni 204 orang ini. Ini daripada mana yang datang yang baru-baru di sini tengok. Tuan Fahmi, selamat datang. Ya. Esther ni daripada Arab ni. Faiz ada, ya, Farah Farida Fauzia Gucci, Fauzia Gucci, nama glamour. Fendri Business Online, Francis Gaspurjo, Wazi, Hamid TA, Harapan Penjahitan, nama dahsyat. Harapan memanglah kalau kita tengok ya. So sebut-sebut nama dekat sini ya, kita interaksi. Henry Waida, ada orang baru, Imelda. Imelda Marcos pun ada juga ya. Imelda Marcos, ketawa Inmar. Ya, kita sembang-sembang tuan Okey, ini Imelda Lewa dan sebagainya. Okey, orang baru ramai ya. Orang baru ramai ya. So alhamdulillah ya, makin lama makin. Encik Mansur ada. Mahal Laksmi dah, selamat datang ya. Encik Siva. Cikgu Bala mana? Cikgu Bala ada ke Cikgu Bala? Kalau tak ada besok saya nak rotan, dia ponteng sekolah hari ni ya. Mary Delilah, nama Delilah. Suhaimi Adam ya, Muhammad Suhaimi Adam, Muhammad Raj. Okey, selamat datang. So itulah dia kalau tuan-tuan tengok ya. Perkara yang pertama sekali, ini Oyon Sopion. Oyon, daripada semalam kau angkat tangan Oyon. Nanti aku panggil kau. Ya, turun tangan dulu. Kita yang pertama sekali, kita daftar percuma tuan. Jangan keluar. Ini macam kita berlalu isi borang ni. Nak dapat duit BRIM ni, kita kena isi borang. Betul? Tak kena duit. Jangan. Okey, so kita daftar percuma dan kita perlu tengok 36 iklan. Akan mampus tengok 36 iklan. Ya. Sanggup tengok drama 2 jam, 3 jam. Boleh sambung-sambung lagi. Tapi tengok iklan dapat duit, tak sanggup. Ya. Inilah cara MQ beritahu. Dan saya ni, lepas tu kita kena habiskan tugasan. Komplit 11 task yang kita kena buat. Tapi saya ni ada cara saya ya, sebagai cikgu. Saya mudahkan macam mana. Kita ada 2 website tuan 2 website. Nanti saya tunjuk ya. Tak lebih daripada 10 minit sehari kita kalau kita buat kerja ni. Kalau lama-lama 1 minit dah siap dah. Kan? Itu yang kita nak tengok. Mudah tak tengok iklan ya? Tak patah jari tuan. Ya, tak patah jari. Sanggup pak, tapi jangan selalu diundur-undur. Ini apa yang undur-undur? Kita tak mundur bah. Kita makin ke depan. Ya, apa yang fikir negatif-negatif ni saya tidak suka kan? Kalau mundur-mundur saya tidak ada duduk sini. Kita mau ke depan. Okey, ini kita ada 2 website. Okey, faham dulu sebelum mundur tak mundur. Fikir sendiri, faham tak faham. Ya, tahukah ada 2 website dalam Cubic? Ya, jangan tuduh orang yang bukan-bukan. Faham atau tidak? Kalau tak faham, catat siap-siap. Ya, jangan tuduh orang, itu dosa yang cukup besar. Ya. Zaki, kalau engkau dah tahu ini scam, buat apa engkau duduk dekat sini? Jangan masuk sini, kan? Engkau keluar je, buang masa aku dengan perkara-perkara scam ini. Kalau engkau nak dengar orang cakap apa ini di YouTube, engkau pergilah YouTube. Buat apa engkau datang dekat sini, betul tak? Buang masa aku aja. Ini kadang-kadang otak kita tak betul tuan. Minta maaf cakap ya. Cara kita berfikir ini terlalu lemah. Dan saya ini dah berbulan-bulan buat perkara ini, bercakap benda yang sama, tiba-tiba datang nak cakap scam. Scam, pergilah sana, duduk dekat YouTube kah, dekat Facebook kah. Ya, ini hidup awak yang tentukan ya. Jadi tidak ada paksaan. Bukan ambil duit, kata scam. Kata scam, siapa yang bayar? Mana ada ambil duit? Kan? So inilah dia kalau kita tengok tuan, kita ada 2 website yang berbeza. Satu adalah cubicclub.com dan lagi satu adalah cubic.club. Dia tidak ada com dekat sana ya. Kemudian kita ada Popomos, kita ada Little Nanas. Okay, minta maaf cakap bagi orang Islam, Popomos dan Little Nanas ini ada unsur gaming perjudian. Itulah saya kata khas untuk orang Islam ya. Kita tidak mau menonton lagi ya acara-acara yang ini, ada penyelesaian yang sudah disediakan ya. Lupakan dulu Popomos dan juga Little Nanas. Saya tunjukkan cara macam mana ya. Apa yang perlu kita buat, okey? Kalau kita tengok cubicclub.com ini ada iklan.
iklan dalam kubikclub.com ini bukanlah berunsur apa-apa jenayah ataupun seksual ataupun alkohol, tidak ada ya. Di situ ada berita. Di bawah berita ini ada iklan-iklan yang baik macam Maxis, macam kasut-kasut ya. Iklan-iklan yang yang baik-baik belaka ya. Semua di situ kita pagi kita kena buat 2. Macam kita sembahyang lah 5 waktu kan. Pagi kita buat 2. Kemudian masuk dekat Popomos, Little Nanas. Hari ini saya gantikan ya tuan Tak perlu, jangan klik Popomos, jangan klik Little Nanas. Dalam kubikclub bagi orang Islam, buatlah di kubikclub sahaja. Di ruangan berita tadi. Saya tunjukkan di mana ya, kita nak tengok. Sama juga kayak kubik.club ini, jangan tak perlu klik Popomos, tak perlu klik Little Nanas. Okey? Terus kita buat kita punya tas pada satu muka surat yang pertama. So hari ini ada pertanyaan, tuan, pagi saya kena buat berapa? Okey, kalau masuk kubikclub saja, pagi kena buat 6. Kita kena tonton 6 iklan. Tonton 6 iklan, tuan-tuan. Dalam TV pun kita tengok iklan. Mana ada berjela-jela. Sebab makin panjang iklan, makin mahal kena bayar. Sebab tu dekat sini, apa yang berlaku, kita cuma menonton iklan-iklan yang pendek. Ya. Fakrul, terima kasih ya Fakrul ya. Kita nak semangat yang macam ni. So kalau kita tengok, kita boleh selesaikan. Pagi 2 iklan, siap dah. Tapi kita tengoklah 6 iklan. 6 iklan, satu iklan tu lebih kurang 30 saat. Macam tu lah tuan Kalau berapa tak sampai seminit pun selesai sudah tugas kita. Kita masuk pula dekat kubikclub. Ya, kubikclub kita sama juga kita buat. Kita buat berapa iklan? Apa ni? Okey, kita ya. Kamu turun pula slide ni. Kita pun waktu pagi kita tengok 6 iklan dekat kubik.club. Macam tu je kerja kita selesai. Tengah hari mungkin mungkin kita terkejar-kejar masa ke apa, petang sikit boleh lah, tak ada masalah. Sebab apa? Ini semua permintaan daripada Google. Ya, bos kita ni Google. Petang ni lepas maghrib, lepas isyak ya. Biasa kan kita baring-baring tu kita tengoklah Iswardi Murni, kita tengoklah Rafizi Ramli. Waktu-waktu itu kita mencelah lah sikit kan. Nak tengok PMX, Nurul Izzah. Asyik tengok Nurul Izzah je. Kita tengoklah 2 iklan kan. Tak itu pun kita tengoklah 6 iklan. Habis cerita. Nampak tak tuan? Kita boleh buat hendak 1000 daya, tanda 1000 dalih. Kemudian kita ada tas, bahagian tas yang mana kita kena buat 10 tas. Ya, 10 tas adalah kita dapat 10 point, ada yang dapat 11, ada yang dapat 12 ya. Itu jangan kira sebab apa? Tas ini membantu syarikat untuk dia dapatkan follower, dapat like dan sebagainya. Kita buat tas tak dibayar. Tas ini tidak ada kena-mengena dengan Google ya. Iklan saja yang kena mengena dengan Google, maka kita kena tengok iklan. Kerjanya memang mudah tuan. Okay? Bukannya jari, kuku pun tak patah. Ya? Rambut tak cabut, uban tak tumbuh. Ya? Tetapi Alhamdulillah duitnya memang cukup hebat, luar biasa dan cukup besar. Ya? Dan tentulah ada duit ini, boleh kahwin 2, boleh kahwin 3, boleh kahwin 4, hidup lagi-lagi. Sabar baca ya. Janganlah kita belilah kereta 2-3 biji kan. Kita bagi anak kita kan makan sedap-sedap dan sebagainya ya. Jangan fikir macam tu. Karim Mr. Sheikh NTV Gas full kami percaya, alhamdulillah ya. Di sini itulah saya dah bagi amaran, syarikat dah bagi amaran bahawa kita ni kalau kita tak mengikuti kaedah-kaedah ini, maka kita tidak akan dibayar. Ya, ada satu. Ini je syarat dia. Kalau kita buat, kita tak perlu bimbang. Okey tuan, sebelum saya bercerita ni, saya nak, kenapa ya syarikat hari ini meletakkan satu syarat? Ini adalah syarat-syarat. Ini saya dah terjemahkan dalam bahasa Melayu, semua dah ada ya. Inilah syarat-syarat yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Google Ads.
Ya, bos kita ni Google Ads, dia nak bayar. Tapi kita mesti ikut apa yang dia nak kan. Kita tak boleh lawan. Dia ada macam page view. Page view ni, okay, berapa kali yang kita nampak iklan tu lalu depan kita misalnya. Kan? So, impression, klik. Inilah dia 3 terma yang digunakan dan disukat dan diskor mata untuk bayar pada kita. Ini semua ada AI tuan. Jangan ingat tak ada AI. Apabila kita buat terus, ya, dia akan diperangkap oleh Google Ads, terus juga akan diperangkap oleh apa ni kita punya dashboard. Ini bukan AES. AES tu polis yang tangkap. Jangan cakap dengan orang ya. Semua orang takut AES. Okey, saya nak tunjukkan secara live ni apa benda ni. Ni apa benda karen-karen ni. Ya. Always motivated Salman Khan. Salman Khan ya. Alhamdulillah. So nampak tuan? Memang motivated sebab saya dah nampak duit ya. Maaflah kalau saya tak nampak. Sekarang ni saya buat live ya, live bola sepak live ni. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan ya. Contoh satu website cukup lah saya tunjukkan. Tapi kalau nak dua-dua pun saya boleh tunjuk. Bagaimana mudahnya kita nak buat iklan ya. Tunggu ya. Saya pergi dekat cubicclub.com pada awalnya. Saya pergi pada, okey, yang ini saya nak share. Sekejap ya. Okey. Tuan-tuan nampak ya? Tuan-tuan nampak ke? Nampak saya punya Google list nampak ya? cubicclub.com ni nampak ya? Kau ni Nana, kau fikir orang Indonesia ni mata duitan aja lah. Tunggulah kau tak buat kerja, kau nak duit. Ya? Tak buat kerja, nak duit. Siapa nak bagi duit percuma? Kau tengok iklan ke? Tunggulah. Okey, dekat sini kalau tengok cubicclub.com. Nampak bila kita cari dalam Google, terus dia keluar. cubic.club. Dah ada 2 website yang cukup dah tersedia untuk kita. Saya ambil cubicclub.com ya tuan Kerja tak buat, nak duit. Ni nampak ni. Terma syarat ya. Nak tukar bahasa, saya boleh tukarkan bahasa. Dekat sini dah ada Cubic Club. Sini pun dah ada cubicclub.com ya. Oleh kerana kita bahasa Malaysia, kita tukar bahasa. Kau ni keluar iklan ni. Iklan memang banyak sebab kita syarikat iklan ya. Di sini saya tukarkan. Tekan tombol itu tidak ada. Okey, dah tukar bahasa. Okay, apabila saya tukar bahasa, okay, sudah kembali. Saya pergilah mana-mana ya. Saya tekan dekat sini, dekat Cubic ni. Maka dia sudah balik kat sini. Nampak tak? Sarapan, makan siang, makan malam, rutinas harian. Semua dah ada dalam bahasa Melayu. Tak perlu kita fikir-fikir banyak ya. Tuan-tuan CEO J Morgan Limon peringkatan pasak semua dah ada dalam bahasa Melayu. Apa yang susah tuan? Ya, kalau faham mudah. Kita pergi kat bawah. Dah ada iklan rupanya dekat sini. Iklan ini dikeluarkan oleh siapa tuan? Bukan Cubic tuan. Tengok tak? Ads by Google. Maksudnya betul kita tekan iklan-iklan yang dikeluarkan oleh Google. Google bukan Google Itu one win tu janganlah kalau tak mau. Ya, tak ada paksaan. Itu merupakan gaming lah. Gaming ni sebenarnya kalau kita tengok, tak ada pun. Kita pun ada juga main game-game dekat telefon kan. Yang itu jadi dosa sekiranya kita letak duit dan kita berjudi ya. Tapi dekat sini kita tidak ada terpulang. Kalau nak tekan itu pun boleh. Tetapi dekat sini saya tekan ya. Ini keluar yang Maxis. Tengok iklan tuan Tadi berapa yang saya perlu buat? Kalau tuan-tuan tengok, kita kena buat 6 iklan waktu pagi, 6 iklan waktu tengah hari, 6 iklan waktu petang. Sekarang saya tengok Maxis, tak ada dosa pun tengok Maxis kan. Kejap saya hide dulu yang ini ya. Ini dia mengganggu sikit. Hide floating meeting control. Okay, nampak ya? Kita tengok iklan apa? Iklan Maxis ya, walaupun tak suka ya. Arwah dan kawan kita. So, kita cuba bukan setakat untuk kita menonton, tetapi inilah yang Google nak. Apa dia? Kita klik lah kan. Apa benda kita klik? Inilah kita wujudkan satu interaksi.
interaksi dengan apa yang kita panggil. Nah, inilah yang kita kata digital advertisement apabila kita ada interaksi. Klik je ada interaksi. Klik ada interaksi. Oh, rupanya iPhone 16 Pro ni dah ada cantiknya lawanya. Nampak tak? Sambil kita iklan, kita nampak ada produk baru kan. Inilah cara pengiklan ini bekerja kan. Oh, ini ada pula ini Pro 5G. Aku teringin nak tukar telefon ya. Oh, rupanya Maxis ada bagi 30. Santai-santai nampak. Dah habis satu iklan. Ya, tak perlu susah-susah. Ini perempuan Kanada ni apa pula perempuan Kanada ni ya. Kita tengok dia sekejap. Apa dia perempuan Kanada ni? Oh, saya tak faham lah. Ya. Tak perlu. Kita tengok-tengok macam ni je kejap. 30 saat dan sebagainya. Habis dah. Balik. Balik je. Balik ke rumah kita balik. Mana? Cubic Club. Ya, kita dah balik dah. Nampak tak? Dah pun selesai 2 iklan kalau tuan tengok ya. Dah selesai. Okey. Kemudian ini ada City. City One Kembang ada ni kan. By siapa? Masih lagi by Google Ads ya. Kita tengok City pula datang ya. City pula datang. Ada. Okey, apa benda ni? Ui, cantiknya gambar Malaysia ni opportunities in Malaysia. Ini nak allow ke, tak payah. Kita cancel aja apa yang keluar. Tugas kita okey, cantik ya. Oh, okey, ada opportunity apa dekat Malaysia ni kan. Kalau kita klik ni, inilah kita kata interaksi. Selesai sudah 2 iklan. Okey. Tuan-tuan tak perlu tengok yang judi ya. Popomas tak payah tengok ya. Oi, ada pula lagi ni Google Ads, Google juga. Okey, nah, tekan yang nombor 3. Kita dah mula klik yang nombor 3. Nampak tak tuan? Dah klik nombor 3. Ini kita cuma santai-santai. Dia suruh. Tengok ya, dia orang pandai. Dia orang suruh kita daftar dan sebagainya. Oh, manufacture. Bila saya klik ini, sudah berlaku interaksi. Macam saya cuit pipi tuan lah kan. Bila saya cuit je, dah ada sentuhan. Ya, interaksi. Dah 4. Nampak? Okey, dah 4. Lepas tu, saya nak buat apa? Saya nak pergi ke saya punya rumah balik. Rumah cubicclub.com. Okey, saya balik ke cubicclub.com ni ada ni internet ni tengah lemah sedikit misalnya ya. Saya dah balik ke rumah saya. Okey, dekat sini kita pergi dekat bawah ni. Saya tak suka Bruno Fernandes. Di sini musuh saya ni. Saya tak suka Manchester. Saya ni orang Liverpool. Johan ya. Johan. Paris Saint-Germain. Okey, tahniah Paris Saint-Germain ada. Okey, nampak? Ini ada rupanya 8,000 lebih apa benda ni kan. Nampak? Kita cancelkan dia. HP. HP. Dah yang kelima tuan. HP yang kelima. Santai-santai kita tengok. Bang, aduh HP ni bang. Cantik dia punya laptop bang. Harga dia 8,000 bang. Abang dapat duit nanti abang beli ke ya? Contoh kita dah tengok ni ya. Kita kan suka shopping. Dah yang kelima. Tinggal lagi yang keenam. Kalau kita saja-saja kan nak melakukan interaksi, kita cuma lakukan interaksi. Oi, ada pula HP printer dulu dengan sini. Berbeza ya. Zaman dulu macam mana, sekarang ni macam mana kan. Learn more kita boleh klik. Itu semua mewujudkan interaksi. Dah 5 iklan tuan. Selesai? Tak ada pun. Senang. Okey, kita balik lagi. Ke mana kita pergi? Paris Saint-Germain kita dah tengok. Kemudian kita nak tengok siapa? Last ni. Iklan kita ni. Okey, kita nak tengok last. Last ni. Banyak iklan yang keluar ni sekarang ni. Dalam Cubic, makin lama makin banyak iklan. Okey. Ui, ni gambar perempuan ni, ramai-ramai ni. Five pick upset. Apa benda ni? Nah, ada lagi. Iklan yang berulang. Nah, kali ke-6 kalau tuan-tuan tengok ya. Kita dah buat 2. Tetapi orang lain, dia buat dekat Popomos. Orang lain buat dekat tempat perjudian. Kita orang Islam tak perlu buat. Buat dalam muka surat yang sama. Menghindarilah dosa-dosa. Cantiknya laptop saya ni dah lama lah tu. Ada tua bangka lah. Saya tak nak tengok. Cantik kan? Wallah. Saya klik. Maksudnya inilah yang Google nak sebenarnya. Takut klik, takut virus, takut itu, takut ini, takut miskin. Tak apa, tak takut pula jadi miskin kan? Tengok tuan. Selesai tak? Selesai sudah 6 perkara. Kata Piramli. 5 perkara kan 6 perkara si Piramli ni kan?
Sudah selesai 6. Untuk apa? Untuk waktu pagi, ya. So sekarang ini kita pergi pula website yang lain tadi, ya. Kalau kita tengok, macam tadi saya tunjuk tu, kita nak keluar daripada sini, boleh keluar, tak ada masalah. Okay? Kita keluar daripada sini. Kita balik ke mana? Dia akan bawa kita ke Google, betul? Ini tadi yang kita nak tengok iklan. Tak apa, saya cancelkan yang ini. Saya tarik balik Cubic. Ya, saya tarik balik Cubic Club. Okay. Apabila saya type, datang balik sini cubicclub.com. Nampak? Saya buat perkara yang sama. Dalam website yang sama. Agak-agak berapa minit, tuan? Agak-agak berapa minit saja. Dah selesai tengok iklan, maka kita pergilah pada apa? Pada ruangan task tadi. Okey? Dalam ruangan task ini kita membantu syarikat, ya. Kita membantu syarikat, ya, untuk popularkan website syarikat. Okey, di sini ada dua benda yang cukup sensitif bagi kita, ya. Visit Popomas dengan visit Little Nanas. Okey. Macam mana cara? Tuan, saya bercakap ni nampak ke dalam ni? Saya pun tak tahu, dah hilang dah mana-mana pergi dah. Ada sharing ke? Oh, sebab saya bercakap ni. Ada sharing tak? Oh, nampak. Alhamdulillah, ya. Sebab saya dah cakap je, saya tak tahu betul ni nampak ke, ada ke tak ada kan. Saya tengok skrin saya hitam je, saya dah takut, ya. So, dekat sini kalau kita tengok, ya, ada dua perkara yang agak sensitif, iaitu Little Nanas dan juga Popomas, ya, yang ada unsur-unsur perjudian. Ya, untuk yang ini tuan, ini saya dah buat task ke belum ni? Sebab isteri saya buatkan, dia rajin sangat. Hari ni hari Selasa, dia dah siap, ya. Belum. Okey, contoh, ya, kalau kita nak mengelakkan, senang aja. Okey, task ini tidak ada kaitan. Okey, contoh saya ambil Popomas, ya. Saya open Popomas, sebelum dia buka pun, okey, dia ruangan ini je, belum ada iklan lagi. Ya. Memang ada iklan dekat sana, tapi kita jangan klik apa-apa iklan dekat sini. Kita baliklah dekat kita punya sini, dah masuk 1 poin untuk kita yang kita nak, untuk kita siapkan task. Nampak tak tuan? Tak ada pun kita tengok apa-apa unsur perjudian, ya. Tak buta mata kita. Kita nak dapatkan 1 poin itu je. So, tak perlu pun tengok apa-apa dekat sana. Sama juga Little Nanas tadi. Ya, kalau kita nak pergi ke sini, kita open. Tadi dah Popomas, ya. Ini Little Nanas. Okey, tunggu sekejap. Sampai dia buka. Belum pun ada unsur-unsur perjudian. Dia ni jual nanas rupanya, kan. Jual nanas. Tak tahu jual apa, saya pun tak faham, ya. Ini BC game ni, memang dia ni ada main game lah. One win pun ada juga. So kita apa? Kita cancelkan cukup. Di sini kita cuma ambil poin sahaja. Nampak tak tuan? Okey. Mana saya punya zoom ni? Hilang terus. Okey, zoom. Nampak ya tuan? Kita balik ke arena stadium Bukit Jalil kita, ya. Mana kita punya ni? Hilang. Okey, alright. Okey, share. Okey tuan, nampak ada 250 orang lebih, ya. Cik Kadrawil apa ni? Karam Rusina. Kak Karam ini daripada orang ada cakap sahabat, Kak Queen saya ada. Okey, bagus. Ingat tak datang hari ni? Ya, merajuk apa dengan Syekh saya pun tak tahu. Menyala Agara. Okey, saya layan dululah soalan-soalan ni. Saya stop dululah, ya. Saya stop dulu recording lah. Stop recording. Recording stopped. Okey, Menyala Agara.